Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Dr. Siti Nur Anis binti Muhammad Apandi serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Nabil Amsyar bin Hussein, nombor matrik C23A1345. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Analisis Nasyid Al-Iktiraf berdasarkan teori gagasan persuratan baharu. Nasyid Al-Iktiraf merupakan salah satu karya nasyid Islam yang terkenal kerana mesej kerohaniannya yang menyentuh hati. Kandungan nasyid ini menekankan unsur keinsafan dan pergantungan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan Al-Iktiraf sendiri bermaksud pengakuan atau pengisafan. Nasyid ini menggambarkan pengakuan seorang hamba terhadap dosa dan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai maksud, saya bagi contoh lirik yang telah diterjemahkan. Ya Tuhanku, aku tidak layak untuk ke syurga-Mu dan aku juga tidak mampu menahan azab neraka. Lirik ini menunjukkan sifat rendah hati seorang hamba serta pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menganalisis karya ini, saya menggunakan teori gagasan persuratan baharu yang diasaskan oleh Muhammad Afandi Hasan. Teori ini menekankan bahawa karya sastra Islam perlu membawa ilmu, menanamkan nilai tauhid dan mendidik masyarakat. Teori gagasan persuratan baru menolak konsep seni untuk seni kerana terlalu mementingkan hiburan dan emosi. Sebaliknya, teori ini menekankan konsep persuratan iaitu karya yang berasaskan ilmu, membawa pemikiran Islam dan membimbing manusia kepada kebenaran. Antara prinsip utama teori ini ialah pengutamaan ilmu berbanding cerita, penerapan nilai tauhid, penyampaian makna yang mendidik serta penolakan unsur yang melalaikan. Berdasarkan prinsip ini, Nasyid Al-Iktiraf jelas memenuhi ciri-ciri karya persuratan Islam. Analisis pertama ialah pengutamaan nilai tauhid. Dalam nasyid ini, manusia digambarkan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah dan memerlukan pertolongan. Contoh lirik yang telah diterjemahkan adalah, maka kurniakanlah aku taubat dan ampunkan dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa besar. Lirik ini menunjukkan bahawa manusia mengaku kesalahan diri mereka serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap kepada rahmat Allah. Hal ini selari dengan prinsip tauhid dalam teori gagasan persuratan baru. Selain itu, karya ini tidak menonjolkan hiburan semata-mata, tetapi membawa pendengar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita pergi ke analisis kedua iaitu penyampaian ilmu dan pengajaran. Dalam teori ini, karya sastra perlu mengandungi ilmu yang memberi manfaat kepada masyarakat. Nasyid Al-Iktiraf menyampaikan ilmu tentang taubat, muhasabah diri dan kesedaran terhadap dosa. Contoh lirik yang telah diterjemahkan ialah, jika engkau mengampunkan, maka engkau memang layak memberi keampunan. Jika engkau menolak kami, kepada siapa lagi kami hendak berharap selainmu. Lirik ini mengajar manusia supaya sentiasa berharap kepada Allah, tidak berputus asa dan sentiasa bermuhasabah diri. Bahasa yang lembut dan penuh penghayatan menjadikan mesej dakwah lebih mudah diterima oleh pendengar. Seterusnya kita pergi ke analisis ketiga, iaitu konsep insan yang lemah dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam nasyid ini, manusia digambarkan sebagai makhluk yang sering lalai, melakukan dosa dan memerlukan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lirik yang telah diterjemahkan ialah Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah dan berdosa. Lirik ini menunjukkan sifat tawaduk dan kesedaran diri seorang manusia. Menurut teori gagasan persuratan baru, manusia bukan makhluk sempurna tetapi hamba Allah yang memerlukan petunjuk ilahi. Oleh itu, karya ini berjaya menggambarkan hakikat insan menurut perspektif Islam. Kita pergi ke analisis terakhir saya. Analisis terakhir ialah fungsi dakwah dalam karya. Nasyid Al-Iktiraf berfungsi sebagai medium dakwah kerana kandungannya mengajak manusia kembali kepada ajaran Islam. Contoh keseluruhan lirik nasyid yang dipenuhi unsur doa, pengakuan dosa dan permohonan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh hati, pendengar terdorong untuk menginsafi dosa, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menunjukkan bahawa karya seni juga boleh menjadi medium pendidikan kerohanian yang berkesan. Sebagai kesimpulannya, Nasyid Al-Iktiraf menepati ciri-ciri teori gagasan persuratan baru kerana mengutamakan ilmu, penerapan nilai tauhid dan fungsi medium dakwah. Karya ini bukan sahaja indah dari segi seni tetapi untuk turut mendidik masyarakat tentang taubat, keinsafan dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaslah bahawa Al-Iktiraf merupakan contoh karya sastra Islam yang memenuhi konsep persuratan berteraskan ilmu dan pemikiran Islam seperti yang diketengahkan oleh Muhammad Afandi Hasan. Sekian, terima kasih.